7-Eleven kari kepala ikan. Dia kata masuk dekat simpang kari kepala ikan tu. Alright. Oh, boleh kat sini. Air ringgit-ringgit ni. Air apa ni? Dia tak ada belas-belas ni. Vanilla blue satu. Coklat strawberry satu. Geladi satu. Green tea satu. Okey, pasta warna garam satu. Sekejap. Pasta senior satu. Chicken chop aspuri satu. Soup stand up. Okey dah. Berapa? 100? 100 saja. Abang Terima kasih. Ini baru betul pasta. Ini pasta nama dia. Dia berlemak, lepas tu dia pedas. Pedas dia terus menyengat pada kepala. Remat, udang dia dah siap belah. Air hitam ni. Udang kalau ni kan dia hitam belakang ni kan, jadi dia buang sekali. Bagus kedai ni. Kebersihan diutamakan. Bagus. Ni nak dia pasta Warden Negara. Warden pun dah keluar pasta sekarang ni. Aku rasa semua pasta dia letak kepah. Kepah dia letak ni bukan sikit-sikit, dia banyak ni. Kepah ni sekilo dah mahal tau. Pasta dia memang terbaik. Paling terbaik dari Simpang 4 Alor Gajah. Oh, buka-buka pun dah crispy kan. Masin. Itu aku cakap masin. Dia pakai tepung KFC ni. Cuci mulut. Roti galik. Sup. Sup stand up. Bermakna makan kita kena berdiri. Oi, mana ada? Kau dapat sup ni panas-panas. Sedap. Roti galik dia lembut. Dan kedai Wah, kau angkat berat ni. Aku tengok pun berat ni. ini harga RM22. RM20 besar macam ni. Kau nak menjaga dulu ni? Mango fish. Mango fish. Mango fish. Fish. Apa? RM22. RM tak sebut lah. Tengah-tengah dia. Okay, terima kasih. Okey. Lamb chop paling murah kat area Simpang 4. Aku suka dia punya sauce black pepper. The one and only Simpang 4 Alor Gajah. Tempat lain tak jumpa. So black pepper dia betul-betul jahat. Sampai. Mana dah buat? Tadi Tarik. kita Macam ni coklat strawberry. coklat strawberry.